teknologi ni sepatutnya membuat okey, apakah fungsi teknologi? Fungsi teknologi ialah untuk membantu manusia. Macam the basis of any machinery lah kan, ialah untuk menyenangkan hidup manusia. Betul. Okey. Dan dalam menyenangkan hidup manusia ni, kita kan dikurniakan oleh Allah akal. Okey. Tapi kita boleh buat guna untuk baik dan buat guna untuk tak berapa baik. Betul. Betul. Okay. Betul. So baru-baru ni ada satu tokong, okay, di Johor, okay, dan kita tahu berapa berleluasanya, okay, penggunaan AI sekarang, okay, dan quite scary jugalah. Dia boleh buat image yang hyper realistic, kan, yang macam image saya ke, especially image ustaz ke, untuk letakkan perkataan-perkataan yang ustaz tak pernah cakap. Macam Syekh kita pernah kena. Jual ubat. Jual ubat. Ubat pada. Bukan setakat tu, Dr. saya bersama Mufti Perlis pun ada. Betul. Kan? Dulu letak dalam poster je, sekarang dia video terus. Betul. Dan Dengan ucapan kadang Betul. penceramah tu cakap Jepun pun ada. Realistic tau. Nampak dengan dia boleh edit gerak mulut dia macam mana kan. Sekarang scary sebenarnya penggunaan AI, macam mana boleh accurate, sangat tepat cara mereka replicate. Itu yang sebenarnya kenapa dalam Islam bila orang tanya bab ni, saya nampak sudut asal yang mana kenapa dahulu ketika zaman kita ada teknologi CCTV lah, kamera dan sebagainya, rakaman. Kita ketika tu macam banyak orang merendah-rendahkan kewajipan dalam Islam hadirin saksi. Saksi fizikal. Apakah Allah Ta'ala rekodkan dalam Quran dengan sebutan saksi tadi kena ada. Contoh macam dalam bab kenaan dengan muamalat kan, dalam ayat 282 surah Al-Baqarah. Ayat paling panjang dalam Quran. Satu muka surat, satu ayat je. Dia dah ayat berkenaan kan, Allah Ta'ala sebutkan wa ashidu zawai adli minkum. Mana persaksikanlah untuk jual beli kamu tu dua saksi di kanan kamu. Jadi yang diredai di kanan kamu. Dan bahkan dalam masalah hudud pun 4 orang saksi. 4 orang saksi kena lihat. So jadi orang dahulu macam ridicule, macam kenapa sekarang kita dah ada kena sikit. Dan bila teknologi tu berkembang, sekarang you dapat jawapan. lagi pening. You dapat jawapan kenapa Islam letakkan mesti manusia tu yang bertanggungjawab untuk bercakap. Untuk menjadi saksi, melihat perkara berkenaan betul-betul berlaku. Pasal sekarang ni saya ada waktu dulu kan diorang buat macam zaman tu kira tak bagus sangat lah. Ketika dulu pun waktu saya ingat tahun awal-awal berada di Yaman, internet masuk tahun 2000 2001 masuk di Yaman. Ketika itu dalam YouTube kan ada video gambar orang naik basikal kena kejar dengan polis. Lepas tu kemudian ada lori impit dan sebagainya. Kereta polis tadi bagi tak lepas. Kita macam lajunya bawa basikal. Atau ada orang buat video depan KLCC. Mana orang tu pergi sekian beli surat khabar, dia toleh balik. Orang jual surat khabar tu hilang. Ini video lama, tahun 2000 lagi. So ketika tu saya macam masa dia scan tu, pasal yang tadi video yang asal tadi sebenarnya kereta yang kejar basikal tu, yang depan sekali tu penjenayah, yang belakang tu polis. So bila lori himpit, dia himpit kereta penjenayah tu. Basikal tak wujud, tapi kereta penjenayah tu dicolorkan dengan hitam putih, jadi nampak macam kereta polis. Bila pandang tu baru nampak perposan. At that time kita betul tak HD langsung kan, tak HD sangat, dah macam tu. Lepas tu kes yang dia kata depan KLCC tu, daripada atas gambaran tu dia tunjukkan hilang. Dia tengah khayat ramai. Jadi ketika tu saya perasan perkembangan ni akan sampai apa zaman kita sekarang ni lah. Yang kita kata tengok macam AI ni macam mana dia punya kesan dan efek kepada orang ramai. Mungkin tajuk kita hari ni pun akan tuju sikit lah kepada tajuk AI ni tadi, Artificial Intelligence. Dalam masalah ni satu bab berkenaan dengan gambar dan sebagainya. Satu bab lagi actually masalah respon. Betul. Sekarang ni AI punya tu respon tu dia siap macam bersembang dengan manusia. Betul. Kan? Abang silap hari tu. Dia tu dia abang silap hari tu. Dia tak ada macam jawapan macam apa. Dia akan relate. Dan dia belajar gaya bercakap manusia biasa. So jadi benda tersebut kita kata tu bila Islam letakkan satu perkara. Allah Taala macam Allah sebut dalam Quran dan suratul Mulk, ala ya'lamu man khalaqa, tak mengetahuikah dia yang menciptakan. Yang menciptakan takkan dia tak tahu. Wa huwal latiful khabir, dan dia amat
halus pengetahuan dan perbuatan terhadap hambanya, amat luas pengetahuan. So benda ni yang macam mana apa yang Kiki kata menakutkan sebagai kan, sampai satu masa nanti kita tahu mana betul-betul salah. Yeah. Day by day sekarang keluar video ni lah. Lepas tu daripada ada baru ni satu apa gambar benda tu macam lalat ke macam sikada kembang ke punggung tiba-tiba bunga. Kembang ke? Punggung dia jadi bunga. Lepas tu kita cakap kan. Pasal dia tak sama macam dulu. Dulu kita benda payah nak buat. Pixel tu akan lari sebagainya. Sekarang tak. Everybody kan apa benda tu dah sampai peringkat boleh buat. Mana orang tak bogil jadi bogil, orang bogil jadi tak bogil, semua sekali. Kan muka bertukar. Apa lagi ucapan macam Helmi kata kan, macam Kiki sebutkan apa berucap. Ada orang tak bercakap Jepun, dia cakap Jepun. Ucapan dalam bahasa Jepun, cakap Jepun dengan suara dia sendiri sekali. Sebab tu kan macam suara voice apa yang dirakamkan sekarang pun tak reliable dah. Bagi kita dah ada alat untuk menukarkan suara tu daripada suara asal kepada suara siapa kita nak. Betul. So jadi lah Allah Subhanahu Wa Taala punya apa aturan. Teknologi kita sampai peringkat di mana tak boleh pakai kan? Untuk apa rakaman suara apa ataupun rakaman video dah jadi tak reliable lagi. So semua orang boleh buat. Kena pula sekarang ni apa artificial intelligence ni terbuka pada semua orang. Betul. Semua orang boleh buat apa nak buat. Tapi kita kata benda tersebut ialah realiti dia. Ini yang kita kata sekarang lah. Betul. Wallahualam. Jadi agak ni sikit lah benda ni. Kita tengok macam mana perintah Tuhan pada kita untuk bergantung dengan saksi manusia, saksi mata. Bukan dengan teknologi tadi. Dan jawapan dia dapat. Kan? Dia dapat sekarang. Dalam beberapa tahun je.